Assalamualaikum. Um, Video aku yang sebelum ni banyak terlalu ramai orang yang macam mengatakan yang aku tak faham tentang undang-undang FIFA. Itulah aku sebenarnya bukanlah nak rasa apa bangga sangat ataupun belagak. Tapi pemahaman bukan menjadi satu masalah kepada aku lah selepas aku membaca. Sebab aku ni kalau berkaitan dengan bola sepak aku lebih suka membaca daripada aku mendengar ataupun mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang aku tak pasti. Dan apa yang aku post dalam konten-konten aku yang sebelum ni memang aku akan bertanggungjawab, dan aku dah buat cross check ataupun due diligence lah. Jadi untuk kali ni terutamanya kepada golongan yang bijak pandai yang mengatakan bahawa aku tak faham dengan undang-undang FIFA yang baru-baru ni kita tahulah ada banyak isu lah berkenaan dengan pemain warisan yang didaftarkan oleh FAM dan disahkan oleh FIFA yang FAM menghantar dokumen palsu. Okey, jadi kita kat sini sama-sama kita semak ataupun ulang kaji sebenarnya apakah peraturan yang sebenar yang perlu dirujuk jika kita nak tahu perbezaan antara pemain naturalisasi dan juga pemain warisan. Okey. Aku akan ceritalah sikit sedikit berkenaan dengan perbezaan antara dua ni, dan nanti dalam video ni akan ada gambar dan korang boleh tengok. Okey, dia punya tajuk dia adalah semak ataupun ulang kaji kita pada hari ni adalah perbandingan kelayakan antara warisan dan juga naturalisasi. Okey, dia ada 3 table, dia ada 3 row, tiga kolom, maafkan aku. Kolom yang pertama adalah kriteria, kolom yang kedua adalah pemain warisan dan juga kolom yang ketiga adalah pemain naturalisasi ataupun naturalized player lah. Pemain warisan tu adalah heritage player. Okey, apa definisi dia? Apakah definisi pemain warisan? Okey, pemain warisan adalah pemain yang mempunyai asal usul keluarga, pertalian darah dari negara yang ingin diwakili. Contohnya, ibu, bapa, datuk dan nenek dilahirkan di negara tersebut. Sampai datuk dengan nenek je, moyang tak dikira. Itu harus diingat dekat sini. Jadi, apakah pula maksud ataupun definisi pemain naturalisasi? Pemain yang memperoleh kewarganegaraan baru melalui proses perundangan, permohonan atau penaturalisasian rasmi tanpa hubungan darah. Maksudnya pemain itu dia sebenarnya adalah bukan rakyat negara tersebut, tapi dia memohon. Selepas ada beberapa syarat lah, nanti aku akan bagi tahu. Dan permohonan itu melalui government ataupun kerajaan, dan permohonan tu disahkan oleh kerajaan negara tersebut lah. Okay. Apakah asas kelayakan FIFA? Okay. Untuk pemain warisan, dia merujuk kepada artikel 16, iaitu kewarganegaraan membolehkan wakil lebih daripada satu persatuan. So ini adalah asas kelayakan FIFA untuk pemain warisan, itu artikel 16. Dan pemain naturalisasi pula kita guna artikel 17, iaitu perolehan kewarganegaraan baru. Okey, itu perbezaan antara warisan dan juga naturalisasi untuk atas asas kelayakan FIFA lah. Okey, apakah syarat utama? Okey, syarat utama pemain warisan. Pemain mesti mempunyai kewarganegaraan tersebut dan memenuhi sekurang-kurangnya salah satu, bukan semua. Yang pertama, dilahirkan dalam negara itu, atau ibu ataupun bapa dilahirkan di negara itu, atau datuk dan nenek dilahirkan di negara itu, atau tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun berterusan di negara itu. Jika pemain itu dia pemain warisan, mempunyai pertalian darah, dan dia memenuhi salah satu daripada syarat-syarat, 4 syarat yang aku sebut tadi, dia dah layak untuk didaftarkan sebagai pemain warisan untuk pasukan kebangsaan negara tersebut. Berbeza pula dengan pemain naturalisasi. Okey, pemain naturalisasi ni, pemain mesti memperoleh kewarganegaraan baru secara rasmi, secara sah daripada kerajaan, dan belum pernah bermain untuk negara lain dalam perlawanan rasmi. Perlawanan rasmi ni apa?
pusingan kelayakan Piala Dunia, pusingan kelayakan Piala Eropah, pusingan kelayakan Piala Asia, pusingan kelayakan African Nation Cup ke ataupun CONMEBOL. Ini semua perlawanan yang sah dalam FIFA. Perlawanan persahabatan tidak diambil kira. Ingat. Dan syarat utamanya, pemain tersebut harus tinggal berterusan sekurang-kurangnya 5 tahun selepas usia 18 tahun di negara yang ingin diwakili itu. Okey, itu adalah syarat utama. Contoh situasi. Okey. Contoh situasi untuk pemain warisan. Okey, anak kelahiran Australia tapi mempunyai bapa kelahiran Malaysia. Okey, dia lahir dekat Australia, bapa dia mungkin orang Bataut, Pulau Pinang contoh. Dia layak mewakili Malaysia melalui pertalian bapanya, ataupun darah bapanya, susu galur daripada bapanya lah. Jadi dia memang layak. Okey, untuk naturalisasi. Okey, pemain daripada Brazil contohnya dah pindah ke Malaysia pada umur 20 tahun dan bermain dengan pasukan Liga Super. Contohlah dia main untuk KL City selama 5 tahun ataupun 3 tahun dia main dengan KL City, lepas tu dia pergi main JDT 2 tahun lagi kan. Dia dah tinggal dan bermaus tautin di Malaysia selama 5 tahun selepas umur dia 18 tahun. Selama 5 tahun berturut-turut dia boleh satuan kelab bola sepak yang diwakili di Malaysia tu contoh JDT boleh membuat permohonan untuk menjadikan dia pemain naturalisasi lah. Itu adalah pemain naturalisasi. Dia punya contoh situasi. Okey. Pemain warisan. Tempoh tinggal minimum yang diperlukan. Residency. 2 tahun. Kalau tak ada hubungan darah tapi memiliki kewarganegaraan. Dia kena, kalau dia ada pertalian darah, dia tak perlu untuk ada tempoh tinggal minimum residency selama 2 tahun ni. Okey, untuk pemain naturalisasi, macam aku cakap tadi, 5 tahun selepas berumur 18 tahun. Okey. Apakah peranan mereka ni pula dalam pembangunan bola sepak negara? Okey, untuk pemain warisan, biasanya dia membawa hubungan diaspora lah. Diaspora, iaitu pemain yang lahir di luar tapi berdarah, mempunyai pertalian darah dengan negara tersebut. Okey. Pemain naturalisasi pula biasanya melibatkan pemain asing yang berasal daripada negara asing sepenuhnya yang diambil untuk meningkatkan kualiti pasukan kebangsaan tersebut. Apakah penerimaan awam ataupun sosial? Untuk pemain warisan, umumnya lebih diterima kerana mempunyai susur galur ataupun pertalian darah dengan negara Malaysia ataupun contohlah Malaysia kan. Manakala pemain naturalisasi pula kadang-kadang dipersoalkan lah. Kadang-kadang dipersoalkan kesetiaan kerana tiada hubungan darah. Mungkin orang cakap kalau ambil konteks daripada Malaysia, mungkin dia tidak boleh menyanyikan lagu Negara Aku dengan baik, tak tahu rukun negara, tak makan nasi lemak, tak makan tempoyak, contoh. Itu sekadar contoh saja. Mereka, kebolehan bertukar pasukan kebangsaan untuk pemain warisan boleh bertukar sekali sahaja jika belum bermain perlawanan rasmi A-level. Macam yang aku cakap tadi lah. A-level, perlawanan rasmi adalah perlawanan pusingan kelayakan Piala Dunia dan seumpamanya. Manakala perlawanan persahabatan tidak dikira. Untuk pemain naturalisasi, boleh juga bertukar pasukan kebangsaan tapi dia tertakluk kepada kelulusan FIFA dan jika belum bermain perlawanan rasmi A-level macam yang aku cerita tadi. Contoh terkenal untuk pemain warisan ataupun heritage player, contohnya adalah Declan Rice, iaitu pemain England lah yang beraksi dengan Arsenal kan. Dia sebenarnya lahir di Ireland dan mempunyai pertalian darah dengan England. So England ambil dia untuk bermain dengan pasukan England. Jadi itu adalah pemain warisan. Pemain naturalisasi pula, contoh utama yang aku boleh bagi tahu adalah seperti Diego Costa lah. Dia berlahir di Brazil tapi dia bermain untuk Spanyol. Dia dah dinaturalisasikan selepas dia lah tinggal di Spanyol 5 tahun selepas dia berusia 18 tahun. Contoh Malaysia pula untuk pemain warisan, siapa dia? Dion Coles, Matthew Davis, Corbin Ong, Richard Chin. Ini adalah memang sah, yang memang sah untuk pemain warisan. Manakala pemain naturalisasi untuk Malaysia pula, contoh utama yang kita boleh tahu adalah Sumareh, Mamadou Sumareh, Romel Morales, Jordan Mintah yang baru saja dinaturalisasikan
dan juga yang lama, batch lama macam Liridon Krasniki, Litak, Di Paula, itu semua pemain naturalisasi lah. Okey, itu adalah perbezaan antara pemain warisan dan juga pemain naturalisasi. Untuk kelayakan FIFA tau. Untuk dia membolehkan seseorang pemain itu mewakili pasukan kebangsaan untuk negara tersebut. Okey, jadi untuk kes AFM, sebenarnya 7 orang itu didaftarkan sebagai pemain warisan, bukan pemain naturalisasi. Jadi, tak timbul isu yang mereka ni tak tinggal di Malaysia selama 5 tahun sebab FAM mendaftarkan mereka sebagai pemain warisan, bukan pemain naturalisasi. Itu perbezaan yang korang kena tahu. Benda ni benda basic, tapi aku kena explain. Sebab apa? Laman komen aku dekat YouTube dipenuhi oleh komen-komen yang mengatakan aku tak faham dengan undang-undang FIFA ni sendiri sebenarnya. Dan ini adalah penjelasan aku. Dan ini dirujuk di laman web rasmi FIFA sendiri, artikel 16 dan artikel 17 daripada FIFA. Aku dah cakap dengan menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Bahasa Melayu aku okey sebab SPM aku A1, tak ada masalah. Dan untuk komentar ataupun orang yang view aku punya video ni yang berada di luar Malaysia, kalau korang masih lagi tak faham, aku tak boleh nak tolong. Itu terpulang kepada korang sebenarnya. Dan hukuman yang FIFA kenakan kepada FAM dan juga 7 orang pemain warisan yang dikatakan pemain warisan itu dituduh kerana FAM menghantar dokumen palsu. Secara logiknya lah, walaupun kita tahulah FAM bukanlah satu badan yang sempurna, tapi orang-orang yang berada di FAM tidak akan bodoh untuk menghantar 7 orang pemain ini didaftarkan sebagai pemain naturalisasi sebab dia orang tak duduk dekat Malaysia selama 5 tahun berturut-turut selepas berumur 18 tahun. Mereka ni semua 7 orang ni didaftarkan sebagai pemain warisan. Cuma dokumen yang dicek oleh FIFA itu adalah dokumen palsu. Tapi apa yang menjadi isu sekarang ni, pihak FIFA sendiri sudah mengesahkan sebenarnya pendaftaran mereka, dan kemudian selepas Vietnam membuat aduan, barulah FIFA menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mencari maklumat sebenar, dan mereka FIFA ni jumpa, dan FAM sendiri sudah pasti akan membuat due diligence sebelum mendaftarkan pemain-pemain yang 7 orang ni tanpa ada asas yang kukuh. Mereka takkan menghantar nama 7 orang ni sebagai pendaftar untuk didaftarkan sebagai pemain warisan. Itu apa yang aku boleh assume. Maksudnya itu adalah situasi yang aku boleh anggap. Kalau tiada sebarang keraguan ataupun red flag lah, itu adalah situasi ideal dia yang aku boleh anggap, yang aku boleh gambarkan di sini. Kalau korang tanya aku adakah betul ataupun tidak apa yang aku cakap ini, aku tak boleh nak bagi 100% betul. Tapi sepatutnya itu yang harus berlaku dalam proses penghantaran pendaftaran 7 orang pemain tersebut. Bukan sebagai pemain naturalisasi tapi sebagai pemain warisan. Jadi tak perlu pun untuk mereka ni tinggal selama 5 tahun di Malaysia selepas berumur 18 tahun. Banyak kali aku ulang ni, kalau korang masih lagi tak faham, aku dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Dan aku anggap benda ni dah selesai. Sekarang ni yang dijadikan isu antara FIFA sendiri, macam yang aku cakap tadi, kenapa awal-awal tak detect dan kenapa selepas ada aduan daripada Vietnam baru nak hegeh-hegeh membuat kajian semula, dan FAM sendiri tidak mendedahkan dokumen sebenar yang mereka daftarkan ataupun yang mereka sepatutnya daftarkan kepada FIFA itu sendiri. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi persoalan antara negara kita sendiri, warga negara Malaysia sendiri dan juga warga negara luar, yang bukan aku yang menyebut pasal mana-mana negara pun, dan channel aku menjadi tempat untuk diluahkan segala benda yang mereka nak luahkan. Itu bukan masalah aku. Korang nak luahkan, korang luahkanlah. Tapi kalau korang nak komen, cubalah ikut komen dalam konteks video yang aku nak sampaikan ni. Jangan menggunakan channel aku ni ataupun video yang aku nak sampaikan untuk explanation aku ni untuk korang bagi untuk korang komen yang di luar konteks.
itu menunjukkan sebenarnya level intelek korang sendiri. Itulah yang aku nak ceritakan pada hari ini, dan aku anggap benda ni dah selesai. Selepas ini kalau ada kita tunggulah 30 Oktober, sebab itu katanya akan diberitahu keputusan rasmi daripada FIFA lah selepas FAM membuat rayuan. Jadi sampai kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.